Ingat jangan duk napok nok utu. Royak soso. Kata kita ni kena cah gini-gini nak jaga lembu 2-3 bulan ni bukan kerja mudah. Kena ngupuh 2-3 ratus ke 4-5 ratus ke. Kena royak soso. Perjelas kepada peserta korban. Oh payuh gitu. Payuh jangan duk uak program korban. Hari raya pertama tu mugul rokok. Duk payuh. Dia bukan masalah payuh mudah ni. Masalah hal-hal dia kena ambil cara sangat, kena ambil cara. Jangan buat mudah-mudah. Pasal mu ni nak ambil piti orang. Beringat, kena jaga molek lah ni. Kena cakna molek. Duk nampak kau utuh tu utuh lah. Benda hak kena perlu perjelas. Biasanya cah tukang meleh, ngupuh jaga, ngupuh melapor. Kena royak secara diti. Sosok kepada orang ambil bahagian korban hak kita nak buat. Sebab tu dia jadi masalahnya. Kadang-kadang kita orang ambil bahagian ni mengaji. Tu ilmu tak mengaji. Ni masalah lah pula. Jadi masalah belakang lah. No. Kadang-kadang tu kaji meleh mengaji. Hak ambil bahagian mengaji. Tu ilmu tak mengaji. Kadang-kadang tu ilmu mengaji, tu kaji meleh tak mengaji. Hak ambil bahagian apa ni tu kaji meleh mengaji. Hak ambil bahagian tu tak mengaji pula. Hak sama zaman kita ni. Ada kadang-kadang tu ilmu mengaji. Apa ni hak ambil bahagian mengaji, tu kaji meleh pula tak mengaji. Satu hal pula. Hak berat lagi, tiga-tiga tak mengaji berlaku. Tu hak berat. Gini hak berlaku. Enggak gitu. Kadang-kadang nak ambil bahagian. Tak kena nak cek sosok dia ni ngaji ke depan korban. Ayuhlah gohok lah. Pasal apa? Alah lama duduk buat dia guna ayat tu. Amo game nak je ni ayat lagu ni. Dia main buah tu. Makan gari aku dulu padamu tu. Kamu apa lagu ni? Dia kira duk buat lama. Batu amo ingat dulu. Kita duk amal lagu mana takbir raya haji. Start malam raya tidak. Ada tok guru ni mari ngajar dia kata takbir raya haji ni start 9 Zulhijjah. Oh susah tok guru tu. Tok guru tu susah. Padahal hok dalam kitab mazhab kita lagu tu. Dia 9 Zulhijjah tu sunat dah subuh hari Arafah. Tapi dah baru duk kita buat, duk amal pasal ki. Alah lama duduk buat. Tok guru mari mengajar tu kena cah sesat. Dia dok dia pula tak mengaji. Ni bahaya zaman kita. Dia 9 Zulhijjah tu gak mukoyak lah dah. Hatta kalau semaya mayak sekalipun. Cuma kalau semaya mayak entah sudut berlagu sangat lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cukup lah. Nak kau berlagu pula orang-orang gaduh nak menanam mayak. Kita kau nak takbir berlagu. Cukup gitulah. Cara dia begitu. Baik. Jadi jangan duk main buah. Duk lama duk. Dia tak boleh gitu. Hukum kata gapo. Jangan kira lama tak lama. Hukum ni dia tidak kira pengalaman. Kena tengok Quran hadis kata gapo. Ijma' qiyas kata gapo. Pandangan ulama-ulama muktabar kata gapo. Dia bukan main buah lama dah. Makan garam dulu. Tak boleh lagu tu. Boleh kau? Kita nak latih tu email kau gapo. Berdasarkan lama dia jadi tu email. Ngaji kedok tak tahu. Mana ada lagu tu. Gitu juga dalam masalah korban. Allah aku lama duduk baca lagu tu. Kul a'udzu birabbil falaq. Duk mewah lama. Betul tak betul baca lagu tu. Mana ada huruf po dalam huruf Arab ni. Duk main buah lama. Jangan lagu tu. Hamba sebut dia bukan batu 8 belakang, dia batu 40. Jangan duk main buah lama, makan garam dulu. Kena royak hukum kata gapo. Dia bukan main-main ni ibadat korban kita nak buat ni. Tak kena dah bahan benda haram gitu. Jangan duk buat kerja lagu tu. Baik. Jadi nak upah kepada tukang sembelih tak boleh atas jalan upah. Kalau sedekah tak apa.
Tapi hok moleknya bui benda lain lah selain daripada bahagian korban tu. Nak ui peti, kai sagu, nak belanja minyak DC ikutlah. Mana aku tahu takut tu kan meleh pakai elak ko. Kita nak belanja DC, muka DC mahal tu kan meleh kata molek benar lah DC mahal. Tu. Dah. Wi upah muka lain lah. Wi upah muka lain boleh nak wi atas jalan sedekah, tapi atas jalan cermak wi upah muka lain. Ya, wi upah muka lain. Ikutlah peti ko, dalam bentuk kain ko, makanan ko ikutlah. Nak wi deriye ko sebutir dua kalau buah, nak wi gapo-gapo ko, kalau hak comelnya selain daripada bahagia ko korban. Ada? Baik. Tapi bui mah kila wi sakit pinggang wi meleh-meleh. Kita sedak nampak mudah. Ada? 7 orang tu kurang-kurang wi 10 ya, 70 dah. Kita nampak mudah belaka kita. Nampak mudah. Dah lah nak jemeleh ni nak tengok, nak keling mata dia kena keling semua. Payah nak jemeleh enggak mudah. Dia kena keling kepala dia pun tengok. Allah, pok mak sek kecil manis. Lok aku dia tu. Kalau mudah-mudah tengok kiri pun kanan pun dia kena keling tu. Hak pegang tubuh tu. Banyak kara dia nak pegang. Apa dia nak keling, dia nak banyak nak mikir tika meleh. Baik. Tiada sah diperbuat ke korban. Tiada sah tu bagi orang yang hidup. Tiada sah dibuat korban bagi orang yang hidup. Tiada sah tu melainkan dengan izinnya, izin daripada orang yang hidup. Kalau kita nak buat korban bagi orang yang hidup. Tak hidup hak mana ni? Hak balik tu. Kita nak buat korban ke anak kita, anak hak balik tu. Maka ketika tu kena minta keizinan dia dulu. Keizinan ni royaklah abah nak buat korban kamu ni. Abah nak buat korban kamu. Baik. Bila kita nak buat korban ke dia, maka daging tu jadi hak milik dia. Jangan duduk terbolah pergi makan kuksin. Minta keizinan daripada dia. Abah nak ambil sikit ni. Hak tu so. Yang kedua, kalau buat korban kepada anak hak tidak balik. Anak hak tidak balik ni dia panggil lil mahjur. Dia tak boleh nak urus bahagian daging korban. Hak ni, kita buat korban kepada anak ataupun cucu hak tidak balik, haram walaupun sikit kita makan. Kena bagi belakang. Sebab kita nak minta keizinan daripada dia tak boleh. Sebab dia ni al-mahjur. Dia tak boleh nak urus daging korban tu. Ni yang banyak berlaku. Bukan batu lapar berlaku. Ni pasal cerenu mata kambur berlaku. Batu 40. Jangan kena buat lagu tu. Kecuali hak balik, tak apalah kita boleh minta izin lah. Hak tidak balik, tak boleh. Lepas tu kena wi belakang lah. Sedekah belakang. Kalau nak buat, batu kita buat, hadiah ke pahala kepada keluarga kita. Kecuali kalau anak tu balik. Kecuali anak tu balik. Tu tak apalah. Kita boleh minta keizinan dia. Dia banyak berlaku ni kadang-kadang ayah ni dia beli seekor lembu. Dia beli dengan binti dia lah. Dia belilah kita kata berapa seekor lah. Contoh kita kata 3,500. Bila dia beli, dia seruh bahagian ni kepada orang anak dia. So bahagian dia ambil, dia pun seruh. Dia kata abah seruh satu bahagian daripada 7 bahagian. Bila kita seruh, automatik daging tu jadi hak milik anak kita. Hak kita seruh. Jadi kalau kita nak gapo-gapo lepas pada tu, kena minta izin daripada orang anak kita lagi. Bukan hak kita dah tu. Ni ramai orang silap faham, dia kira hak dia lagi. Sebab tu ya timbul, contoh. Buat program yang berhormat wi lembu. Contoh nama ayatnya, yang berhormat pasir deng. Yang berhormat kata, bagi kepada orang susah, bahagia daripada lembu ni. Contoh 5 orang. 5 orang. 7. Tubik berapa semua? 35 orang. Bila diserah bahagia tu, tak boleh kita letak syarat. Mu kena ambil sekilo. Dok.
hak dia 100%. Ni ramah awak program lagu ni. Ramah ke tak ni? Ramah. Bila diserah bahagia, kita haram meletak ke syarat. Sebab hak dia mutlak 100%. Tu atas dia dah lah. Tak boleh. Ni kita tak syarat gitu. Jadi kahwin tu ambil sekilo. Tak boleh. Kecuali dengan kerelaan hati dia. Tu lain cerita lah. Kita tak boleh letak apa. Jadi nak mudah tak? Ya berhormat waktu bik Mekah, tolong je meleh, tolong bagi. Tak usah bagilah bahagia tu. Tu ialah cara dia tu. Dia berpucuk daripada kesilap faham orang kita ni, wajib kena bagi 7. Ni apa ni? Berat belakang lah ni. Dia duk faham gitu. Tak. Kalau atas seorang nak sembelih 100 ekor pun tak apa nak buat korban. Bukan kata 4-5 ekor. Ni kesilap faham kita. Dia kita pun duk faham, kalau buat bahagia gini after. Tu salah belakang lah tu. Baik. Seekor kambing dengan 1 bahagia lembu. After seekor kambing lagi. Seekor kambing dengan 2 bahagia ekor lembu. 2 bahagia lembu. After seekor kambing lagi. 3 bahagia lembu dengan seekor kambing. After seekor kambing lagi. 4-5 bahagia lembu. After seekor kambing lagi. 6 bahagia lembu. After seekor kambing lagi. 7 bahagia untuk angin 7. Dah panggil seekor. Bila after, seekor lembu tu lebih after daripada seekor kambing. Gitu turut tadi. Walaupun kita ambil 4 bahagia. Dengan seekor kambing. After seekor kambing lagi. Tapi daging hok ni banyak. Ni masalah. Dia kira kepala otak dia daging banyak gitu. Dia bukan kira lagu tu. Sebab kita ambil dalam keadaan binatang tu sempurna. Kalau ambil bahagia tu kadang-kadang gua tu tak boleh, gua ni boleh. Kadang-kadang boleh hati, lipa tak boleh. Kadang-kadang begitu. Jadi afdal dia begitu. Ni berpucuk daripada silap faham. Apa silap faham? Tak senangnya orang nak buat mana-mana pasal dia berasa lama duduk buat. Akhir sekali ambil bahagia orang. Sedekah kok kering dia wisyarat lagu tu. Mu ambil bahagia orang mu sedekah tu. Tu yang kadang-kadang tubik kasar tu. Orang royak ni tak saya dengar. Bila kita royak nak cerlah mata lah kita pun. Tanya tu untuk guru mana pun. Dalam kita ni sebut. Tak boleh wisyarat. Bila diserah ke bahagia tu. Ni kita tak syarat. Mu boleh ambil sekilo yang lebih tu kita nak bagi. Tak boleh. Bila serah bahagia, hak dia. Bila hak dia boleh, kau kita nak tak syarat. Kata orang beli, kita tak syarat. Mu kena main lah kata baru, tak ada lebih pada kata baru. Sedap kita. Kata orang. Nak pakai menyepak tu lah ayat lagu tu. Tapi mu gak bahagia korban ni, ramai orang tak tahu. Sedap lah kita duk main lagu tu. Jangan mu buat tu. Program-program hak lagu ni. Kan silap faham. Ingat, bila kita serah bahagia dia, walaupun lembu tu kita beli, telah jadi hak dia. Serah ni jangan buat main-main. Bila serah dia kata hak, beres lah dia. Jadi hak milik dia 100%. Pasal kita duk napok, kita beli lembu tu. Tahu dah mu beli, siapa dia suruh mu serah? Kalau dah serah lah. Beli sekor, korban sekor. Atau bagilah. Kalau 5 ekor beli, buat korban 5 ekor. Gitu cara dia. Jadi hak lain wakil ni kan, tolong tumah melapuh bagi. Gitu cara dia. Ni tak ni silap faham belakang. Tak boleh ni afdal waktu 7 bahagia. Siapa dia tahu ayat lagu tu? Dia mengaji duana pun tak tahu lah. Dia batu dia okey bila kata buat sokmo-sokmo lama duduk buat. Mungkin orang gitu-gitu, mungkin dia nak napuk waktu 7 bahagia, dia duduk faham kan, kena bagi 7 ni afdal. Jadi ingat, kalau ni bahagia lembu dengan seekor kambing ataupun beri, afdal seekor kambing ataupun seekor beri lagi. Bukan amun nak keping tak saya ambil bahagia lembu ni dok dari segi afdal. Dari segi ibadat korban tu boleh pahala dok. Cuma dari segi afdal kambing. Tapi kambing ni memang mudah nak meleh masa mana. Namun jangan malai lah, makruh malai. Betul boleh, metai ya. Soyok kulit dia tu heret dengan